Hai dan selamat datang. Pernah tak anda berjalan keluar pada waktu malam, pandang ke arah ufuk dan tiba-tiba anda terhenti dan terpegun? Di sana, tergantung rendah di langit, bulan nampak sangat-sangat besar. Terang, seolah-olah macam sebuah tanglung gergasi yang diletakkan betul-betul di atas bukit nun jauh di sana. Pemandangan tu memang menakjubkan, rasa macam magic kan? Tapi persoalannya, adakah ia benar-benar nyata? Hari ini, kita akan bongkar satu misteri yang sangat indah tapi pada masa yang sama cukup membingungkan. Ilusi bulan. Cuba ingat balik. Mungkin masa tu anda tengah memandu di lebuh raya yang sunyi, tingkap kereta terbuka, angin malam sejuk je masuk. Ataupun mungkin anda sedang bersantai di tepi pantai, dengar bunyi ombak yang menghempas perlahan. Lepas tu, anda nampak bulan. Muncul di kaki langit, di celah-celah pokok atau bangunan. Warnanya keemasan, nampak sangat besar, sangat dekat, sampai rasa macam kalau hulur tangan boleh sentuh. Percayalah, pengalaman ini bukan anda seorang je yang rasa. Ia dikongsi oleh jutaan manusia di seluruh dunia. Baiklah, mari kita selami fenomena yang cukup universal ni. Sebenarnya, ini bukan perkara baru pun. Sejak zaman purba lagi, ahli falsafah, ahli astronomi, malah orang-orang biasa, semuanya tertanya-tanya benda yang sama. Kenapa bulan di ufuk nampak begitu besar? Ya, ini bukan persoalan zaman moden. Cuba bayangkan, zaman dulu sebelum wujudnya lampu-lampu bandar, sebelum ada bangunan pencakar langit, manusia memandang ke langit malam dengan penuh rasa kagum. Ada catatan-catatan dari zaman Yunani dan Cina purba yang membincangkan fenomena yang sama. Jadi, ini adalah sebahagian daripada pengalaman manusia sejagat, tak kira budaya atau zaman. Ini menunjukkan betapa kuat dan meyakinkannya ilusi ini. Okey, inilah persoalan utamanya. Bila kita nampak bulan besar tu, setiap naluri dalam diri kita rasa yakin yang bulan tu memang lebih besar secara fizikal. Nampak jelas sangat depan mata. Tapi, dalam perkongsian kali ini, kita akan siasat adakah perasaan kita ni selari dengan realiti fizikal yang sebenar. Sekarang, kita akan beralih sekejap daripada apa yang kita rasa kepada apa yang sebenarnya berlaku. Jom kita lihat sains di sebalik saiz bulan dan kita bandingkan dengan apa yang mata kita seolah-olah tunjukkan kepada kita. Di sinilah misteri itu menjadi semakin ketara. Bayangkan anda pegang duit shilling. Bila anda gerakkan dekat dengan mata, ia nampak besar. Bila anda jauhkan, ia nampak kecil. Ruang yang diambil oleh shilling tu dalam pandangan anda, itulah yang kita panggil saiz sudut. Hakikatnya, saiz sudut bulan di langit hampir tak berubah sepanjang malam. Ia sentiasa mengambil ruang lebih kurang separuh darjah sahaja. Tapi, otak kita pula berkeras memberitahu kita cerita yang berbeza. Seolah-olah, saiznya boleh berganda 2 atau 3 kali ganda bila ia rendah. Jadi, apa sebenarnya yang sedang berlaku? Okey, bersedia ya? Sebab yang ini memang agak pelik. Bukan saja bulan tidak lebih besar di ufuk, malah ia sebenarnya secara fizikal sedikit lebih kecil. Macam mana boleh jadi macam tu? Fikirkan macam ni, bila bulan betul-betul tegak di atas kepala, kita berada betul-betul di bawahnya. Tapi bila ia berada di ufuk, kita sebenarnya melihatnya dari pinggir bumi. Ini bermakna ia sebenarnya lebih jauh dari kita, lebih kurang 1 jejari bumi lebih jauh atau 1.5% lebih jauh. Jadi, kalau mata kita ni macam kamera yang sempurna, kita sepatutnya nampak bulan yang sedikit lebih kecil di ufuk. Tapi apa yang kita nampak adalah sebaliknya. Ini membuktikan dengan jelas bahawa jawapannya tiada kena-mengena dengan fizik bulan itu sendiri. Jadi, jom kita singkirkan beberapa suspek utama. Teori yang paling popular, atmosfera. Ramai orang fikir lapisan udara yang tebal di ufuk tu bertindak macam kanta pembesar. Bunyinya macam logik kan? Tapi fizik tak menyokongnya. Pembiasan atmosfera sebenarnya hanya memenyetkan sedikit imej, menjadikannya kelihatan sedikit bujur, bukannya lebih besar secara keseluruhan. Dan sudah tentulah, orbit bulan tak berubah secara drastik dalam masa beberapa jam dan bulan tu sendiri tak mengembang dan mengecut. Jadi, semua penjelasan fizikal ini, kita boleh tolak ke tepi. Memandangkan kita dah tolak semua penjelasan fizikal, jawapannya mesti ada di tempat lain. Dan tempat itu adalah di dalam kepala kita sendiri. Ilusi bulan bukanlah fenomena astronomi, ia adalah fenomena psikologi. Inilah perkara paling penting untuk difahamkan. Bulan tak berubah, atmosfera tak mengubahnya. Yang berubah ialah cara otak kita memproses maklumat visual yang kita terima. Ia adalah satu demonstrasi yang sangat hebat tentang bagaimana persepsi kita sebenarnya membina realiti di sekeliling kita. Okey, ini salah satu teori utama. Ia dipanggil petunjuk jarak. Begini cara ia berfungsi.
Otak kita sentiasa cuba memahami dunia dalam bentuk 3D. Cuba bayangkan landasan kereta api yang lurus. Kita tahu kedua-dua landasan tu selari, tapi bila kita pandang ke arah kejauhan, ia nampak seolah-olah bercantum kan? Ini namanya ilusi Ponzo. Sekarang, kalau saya letak dua garisan yang sama saiz di atas landasan tu, satu dekat dan satu lagi jauh, garisan yang jauh tu akan nampak lebih besar. Sebab otak kita akan berfikir, garisan ni jauh tapi saiznya sama dalam pandangan aku, jadi ia mestilah objek yang lebih besar. Perkara yang sama berlaku dengan bulan. Bila ia di ufuk, ia dikelilingi oleh pokok, bangunan, gunung. Semua ni adalah petunjuk yang memberitahu otak kita objek tu sangat jauh. Tapi bila bulan yang sama berada tinggi di langit yang kosong, tiada apa-apa untuk dibuat perbandingan. Jadi otak kita membuat pengiraan pantas. Imej bulan ni sama je saiznya, tapi ia berada di sebelah gunung yang jauh tu. Maknanya bulan ni mesti betul-betul gegasi. Ada satu lagi teori yang kuat dan ia berkaitan dengan model mental kita tentang bentuk langit. Fikirkan tentang awan. Awan yang betul-betul di atas kepala kita mungkin hanya beberapa ribu kaki jauhnya. Tapi awan di ufuk boleh jadi berpuluh-puluh atau beratus-ratus batu jauhnya. Secara tak sedar, otak kita dah belajar yang langit ni bukan macam kubah yang sempurna. Ia lebih kepada macam mangkuk yang leper dan terbalik. Bahagian atas kepala kita rasa dekat, manakala bahagian ufuk rasa sangat-sangat jauh. Jadi, bila otak kita nampak bulan di ufuk yang jauh tu dan saiznya pada retina kita sama je dengan bulan di atas kepala yang dekat, otak kita sekali lagi membuat pembetulan. Ia akan fikir, untuk nampak sebesar ni pada jarak sejauh itu, ia mestilah objek yang sangat besar. Secara literalnya, otak kita membesarkan persepsi kita terhadap bulan untuk dipadankan dengan jarak yang dirasakannya. Dan ini adalah bukti yang sangat menarik. Ia menunjukkan betapa mendalamnya ilusi ini dalam sistem persepsi kita. Ia bukan sekadar tentang membandingkan bulan dengan pokok. Walaupun anda seorang juruterbang yang terbang tinggi di atas awan, tanpa ada apa-apa objek di darat, anda tetap akan nampak bulan yang lebih besar di ufuk. Ini membuktikan otak kita memang ada satu model terbina dalam tentang bagaimana langit sepatutnya kelihatan dan model inilah yang mencipta ilusi tersebut tak kira di mana kita berada. Perkara yang seronok tentang sains ialah anda tak perlu percaya bulat-bulat apa yang saya cakap. Anda boleh uji sendiri ilusi ini dengan beberapa eksperimen yang sangat mudah. Jom kita lihat cara anda boleh buktikan kepada otak anda sendiri bahawa ia sedang diperdaya. Pertama sekali, ujian ibu jari. Lain kali anda nampak bulan gergasi di ufuk, luruskan tangan anda dan cuba tutup bulan tu dengan ibu jari anda. Kemudian, beberapa jam kemudian, bila bulan dah tinggi di langit, buat benda yang sama. Anda akan dapati yang saiznya masih sama, muat je di belakang ibu jari anda. Kedua, kamera tak menipu. Ambil gambar bulan di ufuk dan kemudian ambil lagi gambar bila ia dah tinggi di langit. Pastikan tetapan zoom kamera sama. Anda akan lihat saiz bulan dalam kedua-dua gambar adalah sama. Dan akhir sekali, yang paling seronok dan mungkin nampak pelik sikit. Cuba bongkokkan badan dan lihat bulan melalui celah kaki anda. Ya, betul. Memang nampak kelakar. Tapi cubalah. Bila kita melihat dunia secara terbalik, kita mengganggu semua konteks visual yang biasa otak kita gunakan. Tiba-tiba, pokok tergantung dari langit, tanah pula di atas. Dalam keadaan keliru ni, otak selalunya akan lepaskan ilusi tu dan bulan akan serta-merta mengecut kembali ke saiz normalnya di depan mata anda. Jadi, kenapa helah-helah mudah ini berkesan? Sebab, kesemuanya berfungsi untuk menyingkirkan petunjuk atau konteks yang digunakan oleh otak anda. Ibu jari anda mengasingkan bulan dari persekitarannya. Kamera pula hanya merekod cahaya, ia tak peduli pun pasal konteks. Dan melihat secara terbalik, menjadikan semua benda nampak aneh. Jadi, otak kita tak boleh lagi gunakan pokok dan bangunan sebagai rujukan jarak yang boleh dipercayai. Petikan ini merumuskan segalanya dengan begitu baik. Kamera, ia adalah alat yang objektif. Ia hanya menangkap realiti fizikal. Otak kita pula, ia adalah enjin penterjemahan. Ia mengambil data mentah dari mata kita dan membina sebuah cerita yang bermakna, lengkap dengan andaian-andaian tentang jarak dan saiz. Jadi, selepas semua perbincangan ni, mungkin kita tertanya-tanya, kenapa ilusi ni penting sangat? Ia sebenarnya lebih daripada sekadar satu fakta menarik. Ia menedahkan sesuatu yang sangat mendalam tentang cara kita sebagai manusia mengalami dunia di sekeliling kita. Okey, mari kita simpulkan. Intinya mudah sahaja. Saiz fizikal bulan di langit tidak berubah.
Noktah. Pengalaman yang anda rasa, perasaan kagum melihat bulan gergasi itu, perasaan itu memang benar. Tetapi ia adalah ilusi yang dicipta 100% di dalam minda anda. Otak kita dalam usahanya yang tak pernah henti untuk memahami dunia 3D menggunakan petunjuk jarak dan konteks, dan dalam proses itu, ia membetulkan saiz bulan. Ilusi bulan adalah satu peringatan yang indah bahawa sistem persepsi kita yang selalunya berfungsi dengan sangat baik untuk memastikan kita selamat, kadang-kadang boleh diperdaya dengan cara yang paling menakjubkan. Dan inilah pengajaran yang paling besar. Kita selalu anggap yang penglihatan kita ni macam tingkap yang jernih ke dunia, macam rakaman video yang tepat. Tapi, ilusi bulan menunjukkan semua itu tak benar. Apa yang kita lihat sebenarnya adalah satu binaan, satu model realiti yang dicipta oleh otak kita berdasarkan pengalaman lepas, jangkaan dan konteks. Kita tidak melihat dunia sebagaimana adanya. Dan saya akan tinggalkan anda dengan soalan ini untuk direnungkan. Bila kita sedar yang persepsi kita boleh mengubah sesuatu yang begitu besar dan jauh seperti bulan, ia sesuatu yang menakjubkan. Ia membuatkan kita tertanya-tanya, apa lagi aspek lain dalam kehidupan seharian kita? Saiz, kelajuan, jarak, mungkin juga masa, yang sebenarnya hanyalah satu tafsiran yang dibina oleh minda kita yang luar biasa ini. Fikir-fikirkanlah, lain kali anda melihat bulan gergasi terbit di ufuk.